Apakah perkataan yang baik? Apa saja perkataan yang tidak dilarang syarak? Baik. Lepas tu kalau nak cakap hal orang, cakap. Islam tidak larang kita cakap anak bini orang, tak larang. Islam tak larang kita nak cakap rumah tangga orang, tak larang. Tapi cakap yang baik. Yang Islam larang ni cakap uduh. Nak buruk ke orang, buruk ke anak bini orang, buruk ke menantu orang, hak tu dilarang kan. Nabi kata, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira." Siapa beriman dengan Allah hari kiamat, cakaplah tapi yang baik-baik. Kita nak cakap bini Tok Imam ni Masjid Jamek Yahya Putra ni. Dia kata mudah ayo lagi. Tok Imam Masjid Sultan Yahya Putra ni sebab apa? Bini dia rupanya pandai masak. Halal ke haram? Halal. Bini orang tu. Nak khabar bini Tok Imam pandai masak. Itu tak dilarang syarak. Faham? Okey? Ni kita nak cerita hak udah-udah Tok Imam. Ikau pula. Apa tak? Janda. Faham? Dah, ini bagi anak muda. Hak tu yang haram dosa. Nah, sebab apa? Dah kata sebaiknya jangan cakaplah hak orang. Sebab apa? Sebab kalau cakap tak jadi hak orang lain. Jadi hak uduh. Sebab apa? Pasal perut kita uduh. Itu bit barang uduh. Dah taki uduh. Nah, taki molek, jereneh tu bit ya. Nah, soalan seterusnya. Nak balik ya? Boleh sikit lagi. Nampak macam nak balik muka.